Setiap kehidupan bermula dengan tangisan dan dari detik pertama itu, perlindungan amat penting. Sebab itulah pada tahun 1950-an, Kementerian Kesihatan memulakan program imunisasi kebangsaan. Sepanjang 7 dekad, pelbagai vaksin baru telah diperkenalkan bagi mengukuhkan lagi perlindungan terhadap penyakit berbahaya yang menyerang kanak-kanak. Kini, program imunisasi kebangsaan menawarkan vaksin yang melindungi kanak-kanak daripada 13 penyakit utama. Dari bandar hingga ke pedalaman, Kementerian Kesihatan berusaha melindungi semua kanak-kanak. Sejak program imunisasi kebangsaan diperkenalkan, kadar kematian kanak-kanak akibat jangkitan penyakit cegahan vaksin telah menurun dengan ketara. Kini, dengan kemajuan dalam bidang imunisasi, perlindungan boleh bermula seawal dalam kandungan. Mulai tahun 2025, Kementerian Kesihatan akan menawarkan imunisasi tidak kepada ibu hamil bagi melindungi bayi daripada penyakit pertasis. Dari dalam kandungan hingga lahir ke dunia, anak-anak diberikan perlindungan untuk membesar dengan sihat dan kuat. Apabila anak membesar, perlindungan diteruskan. Dos penggalak membantu mengekalkan imuniti mereka dari masa ke semasa. Kementerian Kesihatan turut memberikan vaksin HPV kepada remaja perempuan untuk mencegah kanser serviks. Sejak pengenalan program imunisasi HPV pada tahun 2010, insiden kanser serviks mengikut umur di Malaysia telah menunjukkan penurunan. Vaksin typhoid diberikan kepada pengendali makanan bagi mengelakkan risiko jangkitan typhoid melalui makanan. Vaksin meningokokal diberikan kepada bakal jemaah haji agar mereka kekal sihat dan dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna. Kementerian Kesihatan juga menyediakan vaksin penting untuk pesakit yang berisiko tinggi bagi memberi perlindungan tambahan kepada golongan ini. Sementara barisan frontliners berkhidmat untuk melindungi kita, mereka juga diberi vaksin untuk menjaga kesihatan semasa bertugas. Seiring peningkatan usia, imuniti kita semakin lemah, menjadikan kita lebih mudah dijangkiti penyakit yang serius. Tahun ini, warga emas yang berkomorbid ditawarkan vaksin influenza secara percuma bagi mengurangkan risiko pneumonia, strok dan serangan jantung akibat jangkitan influenza. Inilah imunisasi sepanjang hayat, perlindungan dari bayi hingga ke usia emas. Kerana imunisasi bukan hanya untuk kanak-kanak tetapi untuk semua sepanjang hayat. Imunisasi untuk semua. Ayo, kita jayakan.